Mattina sono alzato. Hai dan selamat datang adik-adik semua ke episod Jom Bahasa Asing, Bahasa Itali episod yang ke-5. Okay, untuk tajuk hari ini kita akan belajar tentang keluarga ataupun dalam bahasa Itali, La Familia. Okay, the family ataupun keluarga lah, okay, family. La Familia. Okay, so dalam episod hari ini kita akan belajar more to nama-nama ahli keluarga kan. Macam nak cakap ibu, bapa, adik, abang, kakak. Okay, in the next episode, episod 6, kita akan belajar cara nak buat ayat pula. Okay, so episod yang ni ringkas sedikit. So kita tengok dulu nak belajar apa. Okay, first kita nak tahu nama ahli keluarga kan. Okay, tapi before that, yang belum lagi follow kita orang punya media sosial, boleh join at Jom Bahasa Asing. Okay, follow je. Kami ada Facebook, Instagram, TikTok dan juga YouTube. Okay, so before adik-adik semua nak tengok episod hari ni, kita tengok dulu media sosial kami. Okay, at Jom Bahasa Asing. Alright. Okay, so back to topik hari ni kan, ahli keluarga. Okay, kita start daripada atas dulu. Okay, grandfather ataupun datuk, atuk kan. Kita panggil nonno. Okay, nonno. Grandfather, nonno. Okay, dia ada double N kat sini, so kena tekan sedikit. Okay, nonno. Bukan nono, tapi nonno. Okay, so that's for grandfather. Okay, adik-adik boleh teka tak kalau grandmother? Okay, grandmother macam mana kita nak sebut? Similar, okay, hampir sama dengan nonno, tapi dia nonna. Okay, tukar O tadi jadi A. Nonno tadi, sekarang nonna. Nonna. Kalau kat Malaysia kita selalu dengar nonna yang nonna-nonna tu kan. Tapi tu ada satu N, yang ni dua N. So again, nonna. Okay, tak payah break sangat tapi kena tekankan lah, nonna. So tadi nonno, yang ini nonna. Okay, grandmother, nenek. Okay, nenek. Okay, so kalau atuk dan nenek, okay, grandparents, okay, nonni. Okay, nonni. Dua-dua lah, okay, nonni. So yang ni tadi apa? Nonno, okay, yang ini nonna, okay, together, sama-sama, nonni. Grandparents, okay, grandparents. Okay, so tu yang pertama, okay. Grandfather, grandmother kan, datuk, nenek. Okay, next kita ada apa? Okay, next, kita ada father kan, father, bapa. Okay, so ada dua cara. Okay, dua cara untuk kita pronounce. Either papa ataupun padre. Okay, sama lah kalau bahasa Melayu kan kita ada ayah, okay, bapa. Okay. Tapi kat sini kita ada dua je. Okay, papa dan juga padre. Yang mana yang lagi common? Rasanya papa lah, papa. Okay, papa. So ada dua jenis cara adik-adik boleh pilih nak guna yang mana. Yang paling common yang atas, tapi dua-dua boleh. Okay, so this is for father kan, father. Papa ataupun padre. Okay. Next. Kalau tadi papa. Kalau ibu pula, mama. Okay, mama. Okay. Ataupun madre. Okay, madre. Ni ada typo sedikit, patutnya ada 2M. So, mama. Okay, mama ataupun madre. So, senang nak ingat. Okay, papa, mama. Okay, double M. Padre dan juga madre. Okay. So, kalau tadi nono, nona jadi noni kan, grandparents. Kalau ibu bapa, okay, parents. Tadi papa, sekarang mama. So, boleh teka ke parents apa? Tak boleh sebab dia dah lain kan. Dia bukan macam mamo, mama, mami ataupun padre, madre. Tak boleh, dia tak boleh. Dia ada nama sendiri which is genitori. Okay, betul-betul lain. Okay, dia tak boleh gabung macam tadi. It's a whole different word. Tapi parents, ibu bapa, in Italian is genitori. Okay, genitori. Panjang sedikit, genitori. Tadi padre, madre, genitori for parents. Okay, parents, ibu bapa. Okay, next. Kita nak tengok okay, uncle dengan auntie. Okay, sebelum kita nak move on to yang lagi muda, kita tengok dulu tadi kan, mak bapak dah. Next, uncle dan juga auntie. So, kalau uncle, kita panggil zio. Okay, zio. Zio, Z-I-O. Zio. Okay, yang ni boleh teka. Okay, auntie, Zia. Okay, Zia. Z-I-A. Tadi Zio, yang ini Zia. Okay, kalau together pun kita boleh teka. Jadi Z. Okay, dia bukan, sebutan dia bukan Z, macam satu I je. Tapi dia Z-E. Z. Okay. Zio tadi, Zia dan juga Z. For uncles and aunties. Plural. Okay, plural. Okay, so itu yang dah kita dah tengok semua. Sekarang kita nak move on to yang lagi muda, the younger ones, okay?
kita start dengan yang ini. Okay, so kalau for example, adik-adik tak adalah. Okay, kalau ibu bapa ada anak perempuan, okay, daughter kita panggil filia. Filia. Bukan figlia, okay, filia. Filia, daughter ataupun anak perempuan. Okay, tapi kalau adik-adik ada kakak ataupun sister, okay, panggil sorella. Okay, sorella. Dekat Malaysia pun ada brand nama sorella. Okay, maksud dia adalah sister. Okay, sorella. Okay, jangan confuse filia dengan sorella ni tak membawa maksud yang sama. Filia is daughter, okay, sorella is sister. Okay, so lain. Tapi kita kongsikan together. Okay, filia dan juga sorella. Okay, next. Opposite daripada filia tadi, kita ada filio. Okay, anak lelaki. Untuk parents kan, anak lelaki, filio. Son. Okay, son. Ataupun kalau abang, kita panggil fratello. Ataupun brother, fratello. Okay, fratello. So, kita tengok balik tadi. Yang ini, filia dan juga sorella kan. Filia, sorella. Daughter, sister. Okay. Next tadi, filio, fratello. Okay, filio, fratello. Dia bukan tadi sorella, yang ni sorello. Bukan. Ni lain sedikit. Okay. So kalau kat Malaysia, bahasa Melayu, kita ada term adik kan. Adik, tapi generally dalam bahasa tadi tak ada term adik. Adik tu gender neutral, boleh jadi perempuan, boleh jadi lelaki kan, untuk someone younger than you. Kalau bahasa Inggeris pun kita panggil macam little sister, little brother. Okay, so generally dalam bahasa Itali tak ada. Tapi kalau adik-adik nak specify, boleh. Contohnya macam ni. Okay, kalau kat sini, abang lah kan. Abang dan adik contohnya. Okay, so kalau abang ataupun someone older than you, older brother, kita boleh cakap fratello maggiore. Okay, fratello maggiore. Okay, kalau in English, terjemahan dia adalah major brother. Major brother. Ataupun older brother lah kan. So, fratello maggiore. Okay, so kalau adik lelaki, dia opposite. Dia jadi fratello minore. Okay, fratello minore. Minor brother ataupun younger brother. Okay, so again nak recap. Dalam bahasa Itali, usually orang memang tak guna term adik ataupun term ini maggiore, minore, older, younger. So usually memang guna fratello. So fratello tu untuk older brother, fratello pun untuk younger brother. Okay, tapi kalau adik-adik nak juga tahu and nak specify, boleh je. Okay, fratello maggiore untuk abang ataupun older brother, fratello minore untuk younger brother ataupun adik lelaki. Alright, sama juga dengan sister tadi. Okay, sister ataupun kakak kan. Kakak, kita boleh panggil sorella maggiore. Okay, sorella maggiore dan juga adik perempuan, sorella minore. Okay, sorella maggiore, sorella minore. Okay, tapi generally, diorang memang guna sorella dan juga fratello. Also sebab dalam budaya, tak tahulah negara Eropah lain sama ke tak, tapi dekat Italy, adik-beradik ni, diorang panggil each other dengan nama. Okay, dengan nama. Contohnya, okay, let's say ada Anna dengan Marco. Marco ni abang. Anna ni panggil je Marco. Okay, Marco tu pun walaupun tu adik, dia memang panggil anak-anak. Macam tu je. Diorang memang tak guna sangat respect that kind of macam, oh, you are my older brother. Okay, awak abang. So, kena panggil abang. Ataupun kakak, kena panggil kakak. So, itu bukan budaya diorang. Usually memang panggil guna nama first name. Okay, so mungkin untuk kita benda tu pelik kan, macam oh segan nak panggil kakak ataupun abang dengan nama diorang kan, memang tak biasa. Tapi usually memang macam tu lah untuk mereka di sana. Tapi kalau adik-adik nak tahu, boleh je guna yang tadi tu. Okay, sorella, fratello, ada juga maggiore dan juga minore. Okay, so itu untuk brother and sister individually. Kalau sama-sama, siblings, okay, kita panggil fratelli. Okay, fratelli. So maksudnya siblings lah, adik-beradik. Okay, so ada yang perempuan dan ada juga yang lelaki. Okay, fratelli. Tapi contoh kalau adik-adik nak cakap sorelle, boleh. Sorelle tu adik-beradik perempuan saja. Okay, so itu adalah sorelle. Kalau ada mix, kita panggil fratelli. Kalau lelaki je pun kita panggil fratelli. Okay, so itu yang adik kena ingat. Kalau semua lelaki fratelli, campur pun fratelli. Tapi kalau perempuan, semua perempuan, jadi sorelle. Yang tadi sorella tu kan, jadi sorelle. Okay. Next. Okay, kita dah tengok atas sampai bawah tadi. Next kita nak tengok yang tambahan pula. Okay, tambahan. Mungkin bukan untuk adik-adik lah. Okay, tapi yang ni kita ada
husband and wife. Okay, isteri dan juga suami. Okay, kalau suami kat kiri ni kita ada marito. Okay, marito. Dan dia bukan jadi marita untuk isteri, tapi dia akan jadi perkataan yang lain iaitu moglie. Okay, moglie. Yang tadi marito dan juga moglie. Okay, untuk isteri dan juga suami. Suami isteri. Okay, marito dan moglie. Okay, apa lagi kita boleh tengok? Kita boleh tengok yang ini. Okay, cousins. Okay, cousins. Kalau plural, ada yang lelaki, ada yang perempuan, kita panggil kujini. Okay, kujini. Kalau seorang lelaki, okay, sepupu yang lelaki, kita panggil kujino. Yang ini. Dan kalau perempuan, kita panggil kujina. Okay, tak ada kat sini, tapi kalau semua sepupu perempuan, kita panggil kujine. Okay, ada i. Kujine. Tapi tak ada kat slide ni. So, okay, ingat je yang tu. Generally, kujini. Kalau ada perempuan, ada lelaki, kujini kan sepupu kan. Kalau seorang lelaki, kujino. Seorang perempuan, kujina. Kalau semua perempuan, kujine. Ejaan sama tapi tukar dengan i yang hujung tu. Okay. So, itu adalah ahli keluarga yang kita nak tengok pada hari ini. Okay, ahli keluarga. Next, kita nak buat sedikit ayat. Nak introduce je lah. Macam ini ayah saya, ini kakak saya. How do we say that? Okay, we guna perkataan ni. Questo è. ... Okay. Questo maksudnya adalah ini. Okay, this. Okay, adalah is, is kan. This is siapa. Okay, contohnya. Okay, kita tengok yang ni dulu. Before kita nak tengok siapa kita nak cakap tu kan. Kita ada dua cara nak cakap my. My kan. My. Contohnya in English. Okay, adik-adik akan cakap this is my sister, this is my brother. Sama je. Dia punya bentuk tu sama. This is my. Tapi dalam bahasa Itali, perkataan my tu, dia ada dua. It's either mio ataupun mia. Okay, mio ataupun mia. Okay, so apa beza dia kat sini? Beza dia adalah jantina. Kita tak belajar lagi tapi dalam bahasa Itali ada konsep gender. Okay, so untuk ahli keluarga yang lelaki, kalau adik-adik nak introduce, guna questo è il mio. Okay, this is my. Untuk ahli keluarga lelaki, guna ni. Il mio. Okay, kalau ahli keluarga perempuan, guna ni. La mia. Okay, so adik-adik tak payah fikir kenapa. Just hafal dulu untuk episod hari ni. Okay, so again, questo è il mio. Dan juga questo è la mia. Okay, contoh. Okay, baru kita nak tengok contoh. Contoh yang ni. Okay, questo è il mio fratello. Okay, adik-adik ingat tak tadi? Fratello tu apa? Fratello tu adalah brother. Okay, brother. So, this is my brother. Okay, questo è il mio fratello. Okay, kalau adik-adik tulis questo è la mia fratello, dia memang salah. Okay, grammatically memang salah. Maksud pun kita takkan faham. Walaupun mungkin boleh teka lah adik-adik nak cakap apa kan. Dia dah salah. Dia kena tukar tadi il mio untuk samakan dengan ni kan. Ahli keluarga ini adalah lelaki. So kita guna yang ni. Il mio. Okay. Il mio. Contoh lain. Questo è il mio apa tadi? Zio. Okay. Questo è il mio zio. Questo è il mio nonno. Okay. Ingat je. Questo è il mio. Untuk lelaki. Okay. Kalau perempuan, ahli keluarga yang perempuan, tadi kita guna yang lain. Yang second one tu. Questo è la mia. Okay. Questo è la mia. Contoh, nonna. Okay, questo è la mia nonna. This is my grandmother. Apa lagi? Questo è la mia sorella. Questo è la mia zia. Questo è la mia madre. Okay, semua guna yang ini. La mia. So, ingat ada dua. Yang first tadi, il mio. Kan, il mio. Dan juga yang ini adalah la mia. Okay, so questo è. This is. Okay. Okay, before kita tengok exercise, kita recap balik daripada awal tadi sebab rasanya macam banyak juga ahli keluarga lah kalau adik-adik tak ingat. Let's see. Kita start balik sebelum nak tengok exercise. Okay. Daripada awal tadi, kita tengok grandfather kan, Datuk. Okay, again, nonno. Okay, nonno. N-O-N-N-O. Nonno. Alright, next kita ada nonna. Okay, double N juga. Nonna. Nonna. Okay. Next, sama-sama together, grandparents. Nonni. Okay, nonni.
ni. Okay. Sebenarnya ada juga terma nonne. Nonne tu adalah nenek-nenek. Okay. So mungkin bukan adik-adik punya seorang nenek. Mungkin ada gathering kan, perjumpaan nenek-nenek. Then kita akan guna nonne. Okay, N-O-N-N-E. Okay, nonne. Tapi tak ada dalam example ni. Nenek saudara ke ataupun apa-apa lah. Ataupun mungkin makcik-makcik yang lebih tua, kita panggil nenek-nenek kan. Nonne juga. Alright. Next tadi papa dan juga padre. Okay, untuk father. Papa dan juga padre. Similar, okay, mama dan juga madre. Tapi yang ini tadi double M. Okay, mama dan juga madre. Okay. Next, together sama-sama ibu bapa is genitori. Okay, genitori. Genitori. Lain sedikit. Genitori. Dan juga tadi uncle, zio. 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 Okay. Dia Z ni sebut sebagai bunyi yang buzzing tu. Bukan bunyi TS macam S. Bukan. Bunyi dia adalah zio. Z. Bukan se. Okay. Ada notice tak ada difference. Okay. Dia zio. Z tapi bukan se. Bukan S. Okay. Zio. Sama juga kat sini. Zia. Bukan sia tapi zia. Okay. Dan juga sama-sama dia adalah Z. Z. Bukan Z tapi Z. Okay. Uncles and aunties. Uncles and aunties. Okay. Next tadi daughter. Anak perempuan. Filia. Okay. Anak perempuan filia. Okay. Sister adalah sorella. Sorella. Filia es sorella. Okay. Dan juga son ataupun brother. Figlio, fratello. Figlio e fratello. Kalau nak specify, kalau adik betul-betul nak tahu. Okay. Abang adalah fratello maggiore. Okay. Older brother. Abang. Fratello maggiore. Adik lelaki ataupun younger brother. Fratello minore. Fratello minore. Okay. Older sister ataupun kakak. Sorella maggiore. Okay. Tadi fratello. Yang ini sorella maggiore. Dan juga sorella minore. Alright. Okay, dan sama-sama together dia jadi fratelli. Okay, siblings yang ada lelaki dan juga ada perempuan. Kalau perempuan saja, totally perempuan, dia jadi sorelle. Okay, sorelle. So, dalam keluarga adik macam mana? Okay, contohnya dalam, in my family, la mia familia, kakak punya adalah fratelli. Sebab ada lelaki, ada perempuan. Okay, fratelli. So, kalau adik-adik, kalau semua perempuan, dia jadi sorelle sahaja. Okay, so nanti tengoklah adik-adik macam mana pula. Okay, next. Kita ada marito dan juga moglie. Okay, suami, isteri. Marito, moglie. Okay, marito, moglie. Dan juga cousins tadi, sepupu, sepapat kan. Cugini. Okay, cugini. Yang macam gambar ni lah. Ada lelaki 2, ada perempuan 1. Cugini. Kalau seorang lelaki saja, cugino. Okay, seorang perempuan saja, cugina. Okay. Also jangan pronounce cugina salah. Jangan pronounce cucina. Cucina tu adalah dapur. Okay, kitchen. So similar pronunciation, hampir. Tapi maksud yang very much berbeza. Alright. Yang tadi kita dah tengok questo è kan. Questo è. Adik-adik boleh juga cakap questo è la mia familia. This is my family. Kan tajuk episod hari ni adalah la familia. The family. Tapi kalau adik-adik nak cakap my family, guna yang ini. La mia. Bukan il mio. So adik-adik tak boleh cakap questo è il mio familia. Okay, dia salah. Dia adalah questo è la mia familia. Okay. Alright, tu basic je lah, a bit about gender. Tapi mungkin in the future kita boleh sempat tengok gender lah nanti. Alright. Okay, last kita nak tengok exercise. Okay, esercizio. Okay. Senang saja. Okay, di sini ada perkataan yang bahasa Melayu. Okay. Contoh kat sini keluarga. Okay, so ada 3 pilihan. Okay, adik-adik kena pilih lah yang mana yang betul. Yang mana yang bahasa Itali sebenarnya. Okay, sebab ada juga bahasa yang dekat ataupun hampir sama dengan bahasa Itali. Contoh di sini. Okay, kita ada nombor 1 kat sini. Okay, nombor 2 dan juga nombor 3. Okay, kita ada familia, familia ataupun famil. Okay, cuba adik teka yang mana. 1, 2 atau 3. Okay, boleh tulis kat komen. Ataupun boleh just teka dalam hati. Okay, so yang betul adalah yang tengah ni. Okay, familia. Ejaan ni adalah
Familia. Keluarga dalam bahasa Itali yang tengah ini. F-A-M-I-G-L-I-A. Okay, kalau yang ini yang tak ada G ni, familia, ni bahasa Sepanyol. Okay. Kalau family ni adalah bahasa Perancis. Okay. So again, keluarga adalah familia yang tengah ejaan macam ini. Okay, next. Okay, ibu tadi, mother kan, mother. Okay, kita ada ada 3. Rasanya dalam episod ni adik-adik dengar satu je. Okay. Yang mana? 1, 2 atau 3? Okay. Ibu ataupun mother dalam bahasa Itali adalah yang ini. Okay, yang ketiga ni. Madre. Okay, madre. Yang ini adalah bahasa Portugis. Okay, dan yang ini adalah bahasa Perancis. Okay, sebenarnya kalau dalam bahasa Eropah, bahasa Sepanyol, bahasa Perancis dan juga Portugis rapat hampir sama dengan bahasa Itali. So adik-adik boleh tengok lah. Tapi Portugis tu mungkin lebih rapat dengan Perancis daripada bahasa Itali. Tapi saja untuk buat exercise. Sama kayak ni, bapa ataupun bapa kan. Kita ada 3. Semua bermula dengan P. Okay, tapi kalau adik-adik memang dah fokus daripada tadi, adik-adik dengar satu je. Iaitu yang pertama. Yang ni, padre. Okay, padre. Yang ini adalah French. Okay, Perancis. Mungkin sebutan dia adalah père. Mungkin, tak apa. Nanti kita boleh tanya dalam episod yang akan datang untuk bahasa Perancis. Dan yang ini adalah bahasa Portugis. Okay, yang kita dengar hari ini dalam episod ni adalah yang ni. Tadi madre, padre. Okay, abang. Okay, abang. Ataupun brother je lah, abang. Okay, kita ada 3. Okay, fratello, hermano, hermano. Ataupun yang ini tak pasti sebutan dia macam mana. Tapi tak apa. Kita ambil untuk contoh saja. Okay, abang ataupun brother adalah yang mana? Yang ini. Okay. First one, fratello. Ini adalah Spanish. Tadi sebut hermano kan. Kalau Abang Ilham dengar mesti dia disappointed. Okay. Sebenarnya dia adalah hermano. Ya, silent. Dia baru je ajar balik. Hermano. Okay. Tapi itu adalah Spanyol. Okay. Dalam bahasa Itali yang first, fratello. Yang ini kita akan belajar. Rasanya kita dah belajar. Episod yang sebelum ni. Bahasa Perancis. Pasal la famille. Les familles. Okay. So kalau adik-adik nak tengok boleh tengok yang tu. Okay, tadi kakak kita dah tengok tadi sorella kan, sorella. Kalau nak tahu bahasa Portugis yang ini dan bahasa Sepanyol yang ini. Tadi hermano, yang ni hermana. Tapi kalau bahasa Itali, tengok yang first je, sorella. Okay, nasib baik yang ini tak sama. Kalau macam tadi familia tu, bahasa Sepanyol dan juga bahasa Itali, dekat, betul-betul sama, sebutan bersama. Yang lain hanyalah ejaan, kan? Okay, yang ini pula, aunty ataupun ibu saudara. Kita ada, hampir sama. Yang ini pun hampir sama. Tapi yang mana yang betul? Kita ada Zia, okay, Tia dan juga Tant. Tante ataupun Tant. Tak tahu, adik-adik kena check. Okay, sebenarnya satu yang kita belajar kat episod ni, satu je. So yang ini, okay, Zia. Okay, Zia. So kalau sebutan yang lain salah, tak apalah sebab kita bukan nak belajar bahasa lain. Kita nak belajar bahasa ni. Okay, so kita tengok ini. Zia, okay, Zia. So kalau tadi Zia, yang ini adalah Zio. Okay, dia bukan Tio tapi Zio. Alright. Okay, so itu saja untuk exercise. Last kali kita akan tengok macam mana semua yang kita dah belajar tadi kan. Masuk dalam satu contoh macam ni. In a paragraph, okay. Dalam short story ke ataupun introduction, kita akan tengok. Sebab dalam episod yang akan datang, episod 6, kita akan belajar cara nak buat ayat. So adik-adik bolehlah introduce your family macam panjang-panjang macam ni kan. Tapi itu untuk yang akan datang. So sebelum episod tu, kita boleh tengok satu contoh macam ini. Ni adalah short story. Bolehlah 3 paragraph je. Okay, kita tengok together daripada atas. Okay. Let's see. Okay. Mi chiamo Luca e ho 16 anni. Vivo con la mia famiglia in una casa a Milano. Okay. Itu yang first line. Okay, moving on. La mia famiglia è piccola. Siamo in 4. Mio padre, mia madre, mia sorella e io. Mio padre si chiama Marco. Lavora in un ufficio ed è molto gentile. Nel tempo libero guarda la televisione e legge il giornale. Mia madre si chiama Anna. È insegnante e lavora in una scuola. Ama cucinare e preparare dolci per la famiglia. Mia sorella si chiama Giulia. Okay? Ha 12 anni ed è molto simpatica. Le piace ascoltare musica e uscire con le amiche.
So yang tadi first dan second paragraph. Last kali. Nel fine settimana mangiamo insieme e parliamo molto. A volte guardiamo un film o facciamo una passeggiata. Amo la mia famiglia perché è sempre con me. Okay. So mungkin kalau adik-adik dah follow dari episod 1, okay, adik-adik akan faham at least yang ayat first kali. Mungkin bukan yang nombor ni lah, tapi yang very very first. Asal betul-betul first tu. Mi chiamo Luca. Okay. Mi chiamo Luca o 16 anni. Okay, my name is Luca and I am 16 years old. Okay, nama saya Luca. Saya berumur 16 tahun. Okay, kita tak belajar nombor lagi tapi sebutan yang ini 16 adalah 16. Okay. So my name is Luca and I am 16 years old. Okay, vivo con la mia famiglia. I live with my family in una casa a Milano. In a house in Milan. Okay, saya duduk bersama keluarga saya di Milan. Okay, la mia famiglia è piccola. Okay, keluarga saya kecil. Okay, my family is small. Siamo in 4. Ada 4 orang. Mio padre, mia madre, mia sorella e io. Okay, my father, my mother, my sister and I. Okay, io tu and I dan saya. Okay. Mio padre si chiama Marco. Okay, my father's name is Marco. Lavora in un ufficio ed è molto gentile. He works in an office and is very kind. Okay. Okay, Bapak Luca ni adalah seorang yang kind, baik hati. Ya, baik hati, kind. Okay, gentile. Nel tempo libero guarda la televisione e legge il giornale. Okay, during his free time, he watches TV and reads the newspaper. Okay. Mia madre si chiama Anna. Okay, kalau adik-adik tak perasan lagi, Anna ni memang nama common dekat Italy. Okay. Mia madre si chiama Anna. My mother's name is Anna. È insegnante e lavora in una scuola. She is a teacher and works in a school. Okay, sekolah ni. School. Ama cucinare e preparare dolci. She loves to cook and prepare dolci ni dessert. Okay, dolci per la familia. For the family, untuk keluarga. Mia sorella, my sister, si chiama Giulia. Okay, it's called Giulia. 12 anni, okay, 12 ni adalah 12. Ed è molto simpatica. Okay, she is 12 years old and is very nice. Ataupun sympathetic English ya. Tapi basically simpatica ni sama dengan gentile. Dia kind, dia nice, caring, semua boleh guna dalam satu perkataan yang sama. Simpatica. Okay, le piace ascoltare musica. She listens to music. She likes to listen to music. E uscire con le amiche and go out with her friends. Okay. Nel fine settimana, okay, during the weekend, okay, mangiamo insieme e parliamo molto. We eat together, okay, keluarga ni lah. We eat together and talk a lot. Okay, mangiamo insieme e parliamo molto. A volte, sometimes, guardiamo un film. Okay, sometimes we watch a film, a movie, o facciamo una passeggiata, or go on walks. Okay, jalan bersama. Amo la mia famiglia perché è sempre con me. I love my family because they are always with me. Okay, sempre con me. Always with me. Okay, so itu adalah dialog tadi, apa short story tadi yang kita dah tengok. Okay, di sini kita ada tengok ahli keluarga lah yang adik-adik dah belajar dalam episod ni. Tadi ada apa? Padre, madre dan juga sorella. So mungkin dalam episod ni adik-adik tak boleh lagi introduce your family macam ni. Tapi insyaAllah in the next episode dah boleh. Okay, sebab kita akan belajar cara nak buat ayat yang panjang sedikit. Tapi dalam episod hari ni adik-adik dah belajar yang basic lah. Questo è la mia famiglia. Okay, this is my family. Questo è la mia sorella. Contohnya, this is my sister. So, kalau lah adik-adik tak tengok episod yang the next one, episod 6, still adik-adik boleh introduce. Tapi simple je lah kan. This is my family. This is my sister. This is my brother. Okay. Tapi kalau adik-adik nak, boleh juga hafal yang tadi kita dah tengok contoh perkataan macam yang ni kan. Amo la mia famiglia. I love my family. Okay. I love my family. Amo la mia famiglia perché è sempre con me. Because they are always with me. Ataupun apa lagi? Kalau keluarga adik kecil, okay, boleh guna yang ni. La mia famiglia è piccola. My family is small. Okay, kecil je. Ataupun kalau besar, adik-adik boleh guna perkataan grande. Okay.
So sama je, la mia familia è grande. Okay, grande. Yang ni adik-adik belum lagi boleh tengok untuk nombor kan, nombor apa jumlah ahli keluarga. Kalau dalam ni, dalam cerita ni ada 4 orang. Siamo in quattro. Okay, tapi kalau adik dah belajar nombor, contohnya ada 5 orang, dia akan jadi siamo in cinque. Okay, we are 5. Macam tu lah. Okay, so itu sahaja untuk episod hari ini. Simple saja, kita akan teruskan dalam episod yang akan datang. Yang insyaAllah kalau adik-adik yang tengok episod ni, yang sambung episod depan, boleh buat something like this. Okay? Where adik-adik boleh introduce family dengan lebih detail. Ada berapa orang, siapa dalam family tu, mereka kerja apa dan sebagainya. Okay? Untuk episod hari ni kita dah belajar tentang anggota ataupun ahli keluarga dan juga cara nak cakap questo è. This is siapa-siapa-siapa. Okay. So itu saja untuk episod hari ni. Again, siapa yang tak join social media kami, tak follow lagi, @Jom Berbahasa Asing, okay, @Jom Berbahasa Asing, boleh follow. Okay, again ada TikTok, YouTube, Instagram, Facebook. Okay. So itu saja untuk episod hari ini. Dan malam ni kita akan tengok anak bulan. Okay, so kita akan dapat tahulah bila nak berraya Jumaat ataupun Sabtu. So, kakak nak ucapkan grazie a tutti. Okay, thank you to everyone. Buon Eid. Okay, Buon Eid itu adalah selamat hari raya. Buon Eid. Okay, Buon Eid a tutti. Selamat hari raya semua. Okay, bye-bye. Ciao. Nama